Banjir dekat Malaysia ni boleh menyebabkan kerugian sebanyak 900 juta ringgit sehinggalah 6 bilion ringgit setahun. Kenapa kerajaan tidak mengambil langkah yang lebih proaktif ataupun preemptif? Ada beberapa faktor. Kajian banyak juga buat perubahan. Kalau kita tengok Sungai Kelang, kita ada smart tunnel dan sebagainya. Tetapi hujan tetap berlaku. Betul. Sebab ini kita tak boleh salahkan kepada infrastruktur. Infrastruktur telah dibuat secukup baik. Saya ada baca baru-baru ni dia kata keupayaan Kuala Lumpur untuk menyerap air hujan adalah antara yang tertinggi di dunia. Saya ingat 100 liter lebih kot dia boleh serap. Tapi itu pun berlaku banjir. Sebab apa? Apa yang berlaku sekarang ni adalah perubahan alam dengan apa yang berlaku di Thailand, di selatan Thai, menerima hujan lebih dari 300 mm tak salah saya dalam masa satu hari. Kita tak boleh nak salahkan keadaan juga, dan kita juga patut melihat bahawa dunia ini dah tua, bahawa banyak perubahan kepada alam sekitar, terutamanya global warming. Jadi semua orang terkejut, pakar-pakar alam sekitar, cuaca pun terkejut. Kenapa tiba-tiba ada taufan di Selat Melaka? Satu kawasan yang sempit, yang cetek, yang biasanya taufan tak wujud. Kalau wujud pun mungkin di Lautan Pasifik. Ataupun di Lautan Hindi. Lautan besar lah kan? Lautan besar. Tapi ini di Selat Melaka. Selat Melaka yang kecil. Yang kecil, yang sempit. Boleh ada taufan. Yang cetek. Boleh ada taufan. So this is unprecedented unprecedented. First time dalam sejarah.